Harga emas turun, apa kita nak buat? Orang yang dah simpan emas, inilah waktu paling seronok dan bahagia. Pelik kan? Harga emas turun, boleh pula dia suka. Suka sebab apa tuan-puan? Suka sebab dia boleh tambah simpanan emas lebih daripada waktu lain. Contohlah dulu boleh simpan 1 gram, waktu ni mungkin boleh tambah simpan 2 gram ataupun boleh simpan lebih. Bagi yang baru nak mula simpan emas, sekarang adalah waktu terbaik. Yang mana tuan-puan boleh dapat beli harga dengan lebih rendah. Jadi bila harga emas rendah ni tuan-puan, penyimpan emas yang faham ilmu emas, dia tidak akan kecewa. Sebaliknya dia akan bahagia. Jadi kalau orang yang tak ada ilmu emas, harga emas naik dia susah hati, harga emas turun pun dia susah hati. Untuk mereka yang ada ilmu ni, harga emas naik pun dia happy juga. Sebab apa? Sebab emas yang dia dah simpan ni, harga dia dah lebih mahal daripada harga yang dia beli. Jadi peningkatan dan penurunan harga emas ni adalah satu benda yang biasa. Jadi sebagai penyimpan emas, apa yang perlu kita tengok adalah berapa gram emas yang kita dah simpan. Bukannya duk bazir emosi, duk monitor harga turun ataupun harga naik. Jadi untuk tuan-puan yang tengok video ni, saya pasti tuan-puan nak jadi penyimpan emas yang berilmu. Jadi kalau nak jadi penyimpan emas yang berilmu, tuan-puan boleh berdaftar simpan emas di bawah Cikgu Ridwan. Tuan-puan boleh isi beg biru dekat bawah ni untuk saya bantu. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.